Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana terus bersama saluran Bantuan MY, sumber rujukan anda untuk info bantuan terkini dan sahih. Dalam laporan kali ini, kita akan fokus kepada satu persoalan yang sedang hangat diperkatakan, iaitu tarikh pembayaran bantuan berjumlah RM600 bagi fasa kedua untuk tahun 2026. Bantuan ini merupakan inisiatif khas yang disasarkan kepada golongan miskin dan miskin tegar, khususnya mereka yang tersenarai dalam pangkalan data kemiskinan negeri Sabah. Ini bermakna bukan semua rakyat akan menerima bantuan ini. Sebaliknya, hanya mereka yang benar-benar layak berdasarkan syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk makluman, pembayaran bagi fasa pertama telah pun dilaksanakan pada bulan Mac 2026 sebelum sambutan Hari Raya Aidilfitri dengan jumlah sebanyak RM600 kepada setiap penerima yang layak. Kini, perhatian tertumpu kepada pembayaran fasa kedua. Fasa ini meliputi tempoh dari April hingga Jun 2026. Persoalan utama yang timbul adalah bilakah bayaran tersebut akan disalurkan? Berdasarkan semakan kepada rekod pembayaran sebelum ini, bantuan bagi setiap fasa lazimnya akan dibayar pada penghujung tempoh fasa tersebut. Ini bermakna, bagi fasa kedua yang merangkumi April hingga Jun, pembayaran dijangka akan dibuat pada bulan Jun 2026. Terdapat pelbagai spekulasi yang menyatakan bayaran mungkin dibuat lebih awal, termasuk pada bulan Mei. Namun setakat ini, tiada pengesahan rasmi yang menyokong dakwaan tersebut. Bantuan ini dikenali sebagai program sentuhan kasih rakyat Sabah atau lebih dikenali sebagai Syukur Sabah. Ia merupakan bantuan di bawah Kerajaan Negeri Sabah dan bukan bantuan daripada Kerajaan Persekutuan. Untuk tahun 2026, jumlah bantuan telah ditetapkan sebanyak RM600 bagi setiap fasa dengan keseluruhan 4 fasa sepanjang tahun. Ini berbeza berbanding tahun sebelumnya di mana jumlah bagi setiap fasa adalah RM900. Pengurangan ini dipercayai berkait rapat dengan penyelarasan bajet negeri serta keutamaan perbelanjaan semasa, termasuk kos sara hidup dan tekanan ekonomi global yang semakin meningkat. Bagi penerima sedia ada, sekiranya anda telah lulus dan menerima bayaran pada fasa pertama, maka anda dijangka akan terus menerima bayaran untuk fasa kedua, ketiga dan keempat tanpa perlu membuat permohonan semula. Namun begitu, bagi permohonan baharu, kelulusan tidak dijamin dan tertakluk sepenuhnya kepada semakan serta kuota yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan negeri. Untuk semakan lanjut, orang ramai boleh melayari laman rasmi seperti padans.sabah.gov.my atau syukur.sabah.gov.my bagi mendapatkan maklumat terkini dan status kelayakan. Sebagai penjelasan tambahan, bayaran bagi fasa kedua ini juga tidak dijangka akan dibuat sempena mana-mana perayaan seperti Hari Raya Aidiladha atau Pesta Keamatan. Sebaliknya, ia kekal mengikut jadual asal iaitu pada penghujung fasa iaitu bulan Jun 2026. Sebarang perubahan tarikh adalah bergantung kepada pengumuman rasmi semasa dan boleh dipengaruhi oleh faktor ekonomi serta keadaan semasa. Diharapkan penjelasan ini dapat membantu anda memahami situasi sebenar dan mengelakkan kekeliruan yang sedang tular di media sosial. Terima kasih kerana menonton dan terus menyokong Bantuan MY. Jumpa lagi di video seterusnya.